Hello guys, welcome to Hafiz Edge Studio. Dalam video tutorial kali ini, aku akan sharekan macam mana kita nak flushing minyak brake dan juga kita nak servis kita punya caliper. Macam caliper brake aku ni dah lama tak servis dan juga dia punya oil seal pun dah rosak lah. Jadi kita akan tukar yang baru. Okey, apa barang yang kita perlukan untuk servis ni? First kali kita kena ada dia punya oil seal kit. Okey, yang ni yang full set punya lah untuk bagi caliper brake dekat bahagian depan. Okey, yang ni satu. Lepas tu kita kena ada tool yang macam ni. Yang ni senang lah kalau kita nak flushing minyak brake tu. Kalau kita nak tukar minyak brake kan dan juga kita nak masukkan minyak brake tu senang kalau kita guna tool yang macam ni. Okey, yang ni kalau korang nak beli aku akan letak link dekat description lah sekali dengan dia punya oil seal ni. Aku akan letak link dekat description, jadi korang boleh klik dan terus boleh beli. Dan satu lagi item yang kita perlukan, ni memang penting lah, kalau tak ada memang tak boleh buat kerja. Okay, kita perlukan minyak brake. Macam minyak brake yang aku pakai ni jenama Apido Dot 3. Kalau nak beli, klik je link dekat description dan terus boleh beli. Okay, sebelum tu kepada korang yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan dulu button subscribe dan juga tekan button lonceng. Jom aku tunjukkan step by step macam mana kita nak flushing dan juga kita nak servis kita punya caliper brake bagi motor Yamaha LC. Okey, untuk first kali kita kena buka dekat bahagian lampu depan. Macam ni lah dia punya cover set dia. Lepas kita dah buka and then kita kena buka skru ni. Okey, untuk buka skru ni kalau lama tak buka dia susah sikit. Jadi kalau boleh letak WD-40, lepas tu ketuk sikit dia punya skru ni baru pusing keluar. Okey, kita jangan letak, kalau boleh letak WD-40 lah. Lepas tu ketuk sikit and then pusing. Okey, inilah condition selepas kita buka. Okey, boleh tengok dia punya minyak tu macam dah kotor lah dan juga macam ada berkarat sikit. Okey, sekarang kita akan buat keluar kita punya caliper. Okey, untuk first kali kita kena lapik kain lah. Lapik kain kat bahagian bawah ni. Takut nanti dia kena kita punya sport ring. Sebab minyak brake ni dia punya minyak ni tajam punya hakisan dia kuat sikit. Jadi kita kena alas lah. Okey, sekarang kita akan buka nak yang atas ni. Yang ni saiz 10 dan yang ni adalah saiz 12 lah. Dan nanti kita akan keluarkan minyak. Okey, minyak dia kat sini kita akan buka bawa keluar. Yang ni saiz 8. Lepas tu kita akan cabut dia punya hose. Yang ni saiz 12. Jadi kita buka dulu bahagian atas ni. Okey, lepas kita buka yang atas ni, sekarang kita akan buka yang dua ni. Okey, lepas kita buka ni kena standby bekas Standby bekas kat bawah ni. Sebab nanti kita nak keluarkan minyak brake yang lama. Okey, kita dah keluarkan. Okey, lepas tu kita akan keluarkan nut ni lah. Nut dia punya hose ni. Bila kita buka yang ni, minyak akan keluar lah. Okey, minyak daripada pump dekat atas dia akan keluar. Jadi yang ni kita pusing keluar. Dekat dalam ni pun dia ada minyak. Jadi kita akan keluarkan lah minyak dekat dalam ni. Okey, sekarang kita akan buka lah kita punya caliper ni. First kali kita keluarkan kita punya brake pad dulu. Okey, cara nak buat keluar dia. Kat sini ada klip. Kiri dan juga kanan. Jadi just tarik keluar je klip dia. Okey, tarik keluar satu. Yang ni simpan elok, takut nanti hilang. Okey, dua. Lepas tu buat keluar yang ni. Okey, kita dah boleh keluarkan lah kita punya brake. Okey, kita keluarkan kita punya brake pad. Okey, kemudian yang ni kita akan buat keluar. Yang ni just tekan je buat keluar. Kalau tak boleh tekan maknanya dia sangkut. Okey, tengok dia punya getah memang dah rosak lah. Memang perlu kita tukar yang baru. Yang ni pun dah koyak punya getah.
Okey, yang ni pun kita buat keluar. Okey. Okey, sekarang ni kita buka dulu dia punya nut saiz 8 untuk buat keluar minyak. Okey, minyak memang dah kosong lah, dia dah keluar. Okey, sekarang kita akan keluarkan dia punya piston. Cara dia korang just klik jangan klik banyak, klik sikit je. Lepas tu korang kena tarik keluar. Tarik kuat sikit lah. Kalau nak senang, korang boleh ambil kain, lapik kain dan pegang korang punya kaliper. Yang ni susah sikit nak buat keluar dia punya piston. Ni korang letak kain macam ni, pegang, lepas tu tahan. Yang ni korang pegang sikit je, jangan pegang banyak sangat nanti calar. Okay, lepas tu korang tarik buat keluar. Okey, piston dah keluar. Okey, korang boleh tengok dekat dalam tu memang minyak dia macam dah berkarat dah. Ni memang perlu diservis lah ni, kaliper ni. Okey, sekarang kita akan cuci kaliper ni. Okey, untuk cuci kaliper ni, first kali kita kena cabut dululah dia punya seal. Ini pun dah rosak. Okey, keluarkan je semua seal yang ada, termasuk yang dekat dalam ni pun kita keluarkan sekali lah. Okey, dalam dia ada dua, satu yang kecil. Okey, macam yang ni yang kecil. Okey, satu, dan ada satu lagi kat dalam ni yang besar. Ini yang besar punya. Okey, lepas tu kita akan cuci menggunakan diesel, air dan juga air sabun lah. Kalau korang ada degrease, korang boleh guna degrease lah untuk cuci ni. Okey, untuk bahagian pump dekat atas ni pun kita cuci sekali lah. Kalau tengok macam ada karat-karat. Okey, kita dah siap cuci. Okey, kita dah siap cuci. Okay, kalau tengok kat dalam memang dah bersih lah. Kita dah cuci semua sekali. Okey, sekarang kita akan buat pemasangan. Okey, untuk pemasangan ni kita akan gunakan oil seal kit yang baru. Okay, jadi kita buka. Ini dia punya oil seal. Jadi kita akan tukar semua ni lah. Okay, yang lama memang dah rosak. Jadi kita akan pasang semua ni yang baru punya. Okay, cara nak pasang dia. Yang dua ni kita akan masuk dekat dalam ni lah, kat dalam piston sini. Dan untuk yang ni adalah dia punya ni lah untuk nak masukkan minyak. Okay, masukkan getah dia, kemudian masukkan skru. Okay, dah siap. Nanti kedudukan dia akan jadi macam ni. Okay, akan jadi macam ni lah. Okay, sekarang kita akan pasang dia punya oil seal untuk piston. Okay, untuk piston ni mula masukkan yang besar dulu dekat dalam. Pastikan dia masuk. Okay, dia ada dua trip. Yang tu yang besar, yang luar tu yang kecil. Okay, kita masukkan. Okay, dah. Pastikan kedudukan dia sekata, tidak sengit. Okey, lepas tu kita akan masukkan yang kecil punya. Okey, untuk masukkan yang kecil ni, pastikan yang ni dia ada dua. Yang dekat dalam ni macam bergaris sikit. Kalau kau boleh nampak. Okey, yang ni macam bergaris sikit. Okey, yang ni dekat bahagian luar lah. Okey, yang flat rata ni dekat bahagian dalam. Jangan terbalik lah.
oil seal dia dah rata. Sekarang kita akan pasang piston lah. Okay, untuk pasang piston ni, dekat bahagian permukaan ni korang boleh gosok dengan kertas pasir bagi yang kasar-kasar ni lah hilang. Lepas tu cara nak pasang dia, first kali kita kena letak sedikit grease. Kita nak bagi dia senang masuk lah, letak sikit je. Ok, lepas tu kita boleh letak dan kita tekan. Okay, satu lagi kalau boleh letak juga dekat dalam dia punya seal ni. Letak sikit je minyak grease, jangan letak banyak. Okay, lepas tu kita boleh masukkan kita punya piston. Ok, letak bagi center. Lepas tu kita boleh tekan menggunakan spanner box lah. Macam ni pun boleh. Kita just tekan, ataupun korang ada spanner kan, masukkan dia macam ni, lepas tu tekan je. Tekan bagi dia center lah. Jangan sengit. Okay, kita akan tekan. Ok, kita dah siap pasang dia punya piston. Ok, untuk piston ni memang ketat sikit lah kita nak masukkan, sebab kita tukar dia punya oil seal yang baru kat dalam tu. Jadi dia ketat sikit. Jadi korang memang kena tekan kuat-kuat lah untuk masukkan tu. Ok, kemudian kita akan masukkan besi yang ni. Yang ni senang je. Korang just masukkan, kemudian tekan. Ok, lepas tu just tekan je. Ok dah. Lepas tu kita akan masukkan yang ni. Ok, yang ni kita masuk daripada luar. Ok, ni dalam, yang ni luar. Kita masukkan daripada luar. Yang ni just lipat je. Lepas tu masukkan. Ok, dah siap. Dan yang ni masukkan dekat sini. Ok, sudah. Kita dah masukkan yang baru. Ok, sekarang kita akan masukkan grease sedikit dekat dalam lubang ni. Ok, kemudian kita akan pasang dia punya bracket. Ok, nak pasang ni kita just masukkan je. Kita masukkan, lepas tu kita keluarkan, kita masukkan sekali lagi. Ok, selepas kita dah masukkan yang ni, dah masukkan dia punya bracket, sekarang kita akan masukkan dia punya brake pad. Ok, untuk brake pad, first kali kita masukkan yang ni dulu, masukkan sikit je. Kemudian masukkan yang ni dulu, yang ni first. Ok, kemudian kita akan masukkan yang ni. Masukkan dekat dalam lubang ni. Masukkan sini, ok dah. Lepas tu yang ni masukkan ke dalam. Ok dah. Kemudian kita just masukkan semula dia punya clip. Ok, dah siap. Sekarang kita akan pasang dekat motor lah. Ok, kita akan pasang dekat motor. Ni adalah skru untuk hose minyak brake. Ok, sekarang kita akan pasang semula dia punya hose. Ok, first kali dia ada dua wash seal kat sini. Ok, ada dua wash seal. Jadi buat keluar satu je. Buat keluar satu, yang satu lagi ni kita akan pasang dekat luar. Ok, masukkan yang ni. Yang ni dekat luar. Dan baru kita pasang dia punya caliper brake. Ok, lepas korang dah masukkan, ok, korang just masukkan sikit je. Lepas tu pastikan yang ni terbuka. Ok, korang punya brake ni terbuka, sebab kita akan masukkan dekat dalam disk. Ok, lepas tu kita masukkan nut. Kemudian kita boleh ketatkan lah dua skru ni. Ok, dah siap. Sekarang kita akan ketatkan
untuk dia punya hose ni. Kita akan ketatkan dan kita akan pasang lah dia punya skru dekat bahagian atas ni. Okey, yang ni kita akan pasang sekali. Okey dah, sekarang kita ketatkan yang bawah. Okey, dah siap. Sekarang kita akan isi minyak brek. Okey, untuk isi minyak brek ni kita akan gunakan yang ni lah, dia punya tool. Okey, kita akan gunakan yang ni, tapi yang ni dia besar, jadi kita tak akan guna. Yang ni just keluarkan je. Okey, masukkan yang ni dekat sini. Lepas tu kalau nak lock boleh lock lah. Macam aku tak nak lock, jadi just keluarkan je. Okey, lepas tu kita akan masukkan ni dekat sini. Kita isi minyak dulu lah. Sebelum tu kita kena isi minyak dulu. Okey, kita dah isi minyak. Sekarang kita akan masukkan kat sini. Okey, untuk first kali korang kena pastikan yang ni dia on lah. Kita on, maksudnya kita buka dia, kita longgarkan dia, jangan kunci. Kalau kita kunci maknanya kita dah lock. Jadi kita longgarkan dia sebab kita nak isi minyak dekat dalam ni. Nanti minyak ni kita akan tekan, minyak ini akan masuk sampailah dekat brek dekat atas. Dia akan keluar minyak dekat situ. Okey, just kita tekan je slow-slow. Okey, sekarang aku akan tekan lagi supaya minyak tu akan keluar terus lah kat sini. Nanti korang boleh tengok kat dalam ni. Okey, kau boleh nampak minyak dah dimasuk. Okey, paras ni dah okey lah. Okey, sekarang kita akan cabut semula dan kita akan pump dekat bahagian brek. Okey, aku dah pump. Nampak dia dah mula kurang kan? Minyak dia dah mula kurang. Okey, sekarang kita just top up je minyak brek kat dalam ni. Lepas tu kita pump lagi. Kita pump sampailah angin tu dah tak ada lah. Dia punya buih tu dah keluar dan brek kita pun function cantik. Maksudnya brek kita dah okey. Okey, aku dah siap pasang kepala depan. Okey, kita try tekan brek. Okey, dia makan. Tak ada masalah lah. Okey guys, korang dah tahu kan macam mana cara nak flushing minyak brek dan juga nak servis korang punya caliper. Nak tukar lah dia punya oil seal tu one set, ataupun korang tak nak tukar pun boleh, korang just servis biasa. Macam aku memang nak tukar sebab dia punya oil seal lama tu dah rosak. Semua barang-barang item yang aku guna termasuk dengan tool yang aku pakai ni, aku akan letak link dekat description. Jadi korang boleh klik link tu dan terus boleh beli. Sebelum tu, kepada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan korang tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Sekiranya korang ada soalan ataupun korang ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Ok guys, semoga video ni membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Untuk cara flushing dan juga servis caliper brake ni, untuk semua motor Yamaha, korang boleh guna step yang sama. Ok guys, sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.